Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya nak berkongsi resepi orang dulu-dulu. Kuihnya kuih tepung tora ataupun orang banyak cakap wadai sunduk lawang. Ni bahan untuk kita buat kuih tepung tora. Ni 2 cawan tepung beras, setengah cawan tepung ubi, 3/4 gula, sedikit garam untuk menimbulkan rasa lemak kuih kita, 1 cawan air daun pandan, 700 ml santan, 1 sudu besar air kapur dan pewarna. Okey, jom. Ini kuih ni cukup senang. Masukkan je semua. Kalau tak suka manis boleh kurangkan lagi, tapi pada saya 3/4 tu dah kurang manis ya. Biasa saya suka 1 cawan. Kita masukkan air daun pandan ni dulu. Kita masukkan santan. Saya menggunakan santan segar ya, saya tak menggunakan santan kotak. Kalau tak ada santan segar boleh je guna santan kotak. 1 kotak santan tu dia ada 200 ml. Jadi campurkan je, jadikan 700 ml santan. Okey, masukkan pewarna untuk memeriahkan lagi warnanya, dan kita masukkan air kapur sebanyak 1 sudu besar. Okay, kita ketepikan. Cara nak buat longsong dia ni, kita sediakan kayu macam ni. Nampak ni daun pisang kita secukupnya, yang telah siap kita cuci bersih. Dia kita gulung macam ni. Nampak ni kayu ni mesti ke dalam. Senang je ikat dia. Tapi pastikan kena kemas ya. Pastikan dekat sini, ujung ni kena betul-betul kemas. Kalau tidak nanti bila kita masukkan adunan kita, dia akan keluar. Ni macam ni. Nampak ni kayu bawah, sebab tu saya letak kayu kat sini. Ni kita nak ikat. Macam ni. Ni. Yang ni kita pusing sikit. Ni tali. Okey, kena ikat, kemas-kemas. Macam ni. Okey, kita keluarkan. Nampak? Okey, sekarang adunan kita tadi kita tapiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kacau sehingga dia sedikit pekat. Tak mahu pekat sangat ya, sedikit pekat sahaja. Ataupun kita naikkan wap. Okey, dah siap. Untuk memudahkan kerja kita, kita masukkan ke dalam jug ya adunan kita ni. Okey, sekarang kita masukkan adunan ni ke dalam kelongsong. Jangan penuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni saya masukkan sampai sini sahaja. Di sini. Ini pun sama, ikat macam tadi, ikat kemas-kemas. Tidak nanti dia keluar. Sekarang yang ni kita rebus ya. Kita masak cara merebus. Okey, yang ini yang dah rebus pun dah siap kita masak. Sekarang kita tengok hasilnya. Kuih ni nak makan dia buka pada sini. Kita gigit pada sini ke bawah.
Inilah hasilnya kuih tepung torak kita. Dia tak patah bila kita masukkan tepung ubi, dia tak akan patah. Kalau kita tak masuk tepung ubi, dia jadi jegang keras. Begitu macam ni dia akan patah. Itu dia hasil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, elok ya.